Video memori jalan lama membawa anda menyusuri jalan-jalan yang dilalui sebelum adanya lebuh raya utama di Malaysia. Mungkin anda pernah melaluinya semasa menuntut ilmu ataupun semasa bekerja di perantauan. Dalam video kali ini, kita akan menyusuri salah satu jalan lama yang penuh dengan sejarah di negeri Perak, iaitu Jalan Lama dari Sungai Kebido. Hari ini ramai pengguna memilih lebuh raya utara selatan untuk perjalanan yang lebih pantas. Namun sebelum lebuh raya dibina, jalan inilah yang menjadi nadi utama perhubungan antara bandar-bandar di pantai barat Semenanjung Malaysia. Video mengenai Pekan Sungai telah pun kami siarkan terdahulu. Link ke video tersebut kami letakkan di bahagian description. Di sepanjang kira-kira 15 km perjalanan ini tersimpan kisah perkembangan penempatan, perlombongan bijih timah, ladang getah, landasan kereta api serta kehidupan masyarakat yang telah berkembang sejak zaman penjajahan British. Pembinaan jalan ini bermula secara berperingkat sejak penghujung abad ke-19 ketika pentadbiran British membangunkan rangkaian jalan bagi menghubungkan kawasan perlombongan dan pertanian di pantai barat. Matlamat utama pembinaan jalan ini ialah untuk memudahkan pengangkutan hasil bijih timah, getah dan pelbagai hasil pertanian ke pelabuhan dan bandar-bandar utama. Jalan ini juga memudahkan pentadbiran kolonial menghubungkan Ipoh, Kuala Lumpur dan bandar-bandar lain di sepanjang pantai barat. Selama beberapa dekad, setiap bas ekspres, lori pengangkutan, kereta persendirian dan motosikal yang bergerak dari utara ke selatan pasti melalui jalan ini. Kongsikan kenangan anda mengenai jalan ini di ruangan komen. Kami baca setiap komen yang anda tulis. Bagi mereka yang membesar pada tahun 1970-an hingga awal 1990-an, Jalan Lama Sungai Kebido menyimpan pelbagai kenangan.
Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Ipoh pada masa itu boleh mengambil masa beberapa jam. Jalan ini sentiasa dipenuhi lori, bas ekspres dan kereta. Keadaan mula berubah apabila lebuh raya Utara Selatan dibuka secara berperingkat pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Majoriti trafik jarak jauh beralih ke lebuh raya kerana perjalanan yang menjadi lebih pantas. Akibatnya, jumlah pengguna jalan lama Sungai Kebido berkurangan dengan ketara. Banyak premis yang dahulunya bergantung kepada pelanggan jalan raya turut menerima kesan. Walaupun begitu, jalan lama ini masih memainkan peranan penting kepada penduduk tempatan serta menjadi laluan alternatif apabila berlaku kesesakan di lebuh raya. Kebiasaannya, jalan ini akan turut mengalami kesesakan pada penghujung cuti umum yang panjang dan juga pada penghujung cuti sekolah. Semoga semua video-video yang kami hasilkan akan menjadi bahan sejarah di masa hadapan. Masih ada rumah-rumah kedai lama di Pekan Bido. Kebanyakannya terletak di kiri dan kanan jalan ini. Video mengenai Pekan Bido telah pun kami siarkan tidak berapa lama dahulu. Link ke video tersebut kami letakkan di bahagian description. Hari ini, laluan ini menawarkan pengalaman pemanduan yang lebih santai. Pengunjung boleh menikmati pemandangan ladang kelapa sawit dan bekas lombong, deretan rumah kedai klasik, masjid lama, sekolah dan bangunan bersejarah. Suasana ini memberikan gambaran bagaimana perjalanan antara bandar dilakukan sebelum wujudnya lebuh raya moden. Teruskan menonton video-video kami.